Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Rusliza binti Hassan, guru sains anda dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jabi. Hari ini kita akan menyambung perbincangan masih di tajuk yang sama, cuaca angkasa lepas. Subtopik 9.1, aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Bahagian 4. Bumi kita mempunyai satu sistem pertahanan iaitu magnetosfera bumi. Hari ini kita akan bincang tentang magnetosfera bumi. Apakah magnetosfera bumi? Magnetosfera bumi ialah suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi. Medan magnet magnetosfera ialah gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam angkasa lepas. Magnetosfera bumi mengelilingi bumi dan melindunginya daripada angin suria. Magnetosfera bumi terbentuk daripada interaksi antara medan magnet bumi dengan medan magnet yang dibawa oleh angin suria. Medan magnet bumi mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan menarik jarum kompas menunjukkan arah utara. Matahari pula membebaskan berbilion tan plasma hasil daripada fenomena yang berlaku di matahari seperti lentingan jisim korona dan nyalaan suria. Plasma terdiri daripada zarah dan ion yang bercas positif dan negatif. Zarah dan ion dibawa oleh angin suria menuju ke bumi. Angin suria sentiasa bergerak ke bumi bersama dengan medan magnet angkasa lepas. Pertembungan angin suria, medan magnet dalam angkasa lepas dan medan magnet bumi akan membentuk magnetosfera bumi. Bentuk magnetosfera berubah-ubah kerana tenaga yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah. Tempat pertembungan angin suria dengan medan magnet bumi dipanggil bow shock atau renjatan busur. Renjatan busur ini lebih mampat di bahagian siang bumi dan bahagian malam bumi mengunjur jauh keluar. Apakah kepentingan magnetosfera bumi? Magnetosfera bumi sangat penting bagi melindungi bumi daripada angin suria, sinaran kosmik dan jasad lain yang berada di angkasa lepas. Yang pertama, berfungsi sebagai sekatan biologi yang melindungi hidupan bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh angin suria. Yang kedua, menghalang zarah bercas dalam angin suria sampai ke bumi kerana zarah bercas yang berlebihan dalam atmosfera akan mengganggu sistem komunikasi, sistem navigasi dan talian kuasa elektrik. Yang ketiga, magnetosfera juga akan mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh fenomena angin suria terhadap atmosfera bumi. Apakah yang akan berlaku kepada bumi tanpa magnetosfera? Jika tiada magnetosfera di sekeliling bumi, angin suria akan memusnahkan atmosfera bumi. Jika bumi tiada atmosfera, udara akan lenyap daripada bumi dan menjadi vacuum. Jika tiada magnetosfera, air laut, sungai dan tasik tidak akan wujud sebagai cecair dalam keadaan vacuum. Suhu bumi di bawah takat beku kerana tiada kesan rumah hijau untuk memanaskan bumi. Sinaran ultraungu atau UV akan terus masuk ke bumi kerana tiada lapisan ozon. Angin suria yang mengandungi plasma dan terdiri daripada sinaran mengion yang sangat bahaya masuk ke permukaan bumi. Hidupan di bumi menyerap sinaran mengion melebihi tahap selamat. Ia boleh membawa maut. Ini contoh angin suria yang masuk ke bumi kita.
Sekian sahaja, terima kasih.